dan esok cikgu masih di Jakarta juga. Apa sikap diorang lembut sangat, sopan santun, tata susila, customer service yang on the top. Ya Allah. Selamat siang Pak. Macam tu dia. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Gitu. Saya kata, gila tu. Kita nak dapat macam tu kat Malaysia ni, gajo tu. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Jagat digital kembali diguncang oleh pengakuan jujur seorang pendidik asal Malaysia yang mendadak viral. Bukan sekadar soal kemajuan fisik, ia secara terbuka memberikan apresiasi mendalam terhadap kesantunan dan keramahan masyarakat Indonesia yang dinilai jauh melampaui kondisi di negaranya sendiri. Gelombang pujian ini pun meluas, mulai dari tokoh politik hingga media jiran yang mengakui bahwa ruh sejati Indonesia terletak pada kehangatan budi pekertinya. Fenomena ini terbukti nyata dalam angka. Memasuki Mei 2026, Malaysia tetap kokoh sebagai penyumbang turis mancanegara nomor 1 dengan kontribusi mencapai 17% dari total kunjungan. Di balik deretan infrastruktur modern yang kian megah, nyatanya keramahan autentik kitalah yang menjadi magnet terkuat, membuat wisatawan jiran selalu merasa pulang ke rumah dan enggan untuk beranjak. Memang macam ni ke sikap orang dekat Indonesia ni? Cikgu ni 2 hari ni dah. Berapa hari ni dah di Indonesia? Semalam di Bandung dan hari tu di Bandung. Hari ni cikgu di Jakarta dan esok cikgu masih di Jakarta juga. Apa sikap diorang lembut sangat, sopan santun, tata susila, customer service yang on the top. Ya Allah. Di kemana-mana kita pergi, kita pula rasa segan kalau kita nak tunjukkan muka macam ni. Kita kena tahu dah ni bila kita kat sini. Sebab dia orang mana-mana tempat pun semua always smile dan bercakap lemah lembut, sopan santun. Kita ingat orang kita dah paling okey dah. Tapi dekat sini, ya Allah, on the top. Dia macam berkali-kali ganda dekat seluruh negara ni. Ibaratkan macam semua tempat hotel. Kan dekat hotel kita selalu tengok orang senyum-senyum, customer service dia, hospitality dia on the top kan. Tapi kat sini dekat luar pun macam tu. Sampai kan cikgu pergi ke restoran, ada restoran tu kalau dekat Malaysia lah, kalau cikgu pergi dekat restoran, bila cikgu pergi dekat restoran, kalau lambat order apa ni, nak ambil order, kita marah tau. Kita akan rasa macam kenapa lambat sangat kita rasa nak complain. Adalah muka-muka yang akan kita tunjukkan. Terima kasih sekali lagi. Adalah muka yang akan kita tunjuk tu kan, muka stres kan. Tapi dekat sini kita nak marah pun segan sebab dia orang baik sangat. Dia datang tu dengan lemah lembut. Dia memang membuatkan kita rasa tak jadi nak negatif. Semuanya positivity yang kita spread, yang mereka spread sebenarnya. Kita pun terpaksa ikut apa mereka punya situation juga dekat sini. So, siapa anak-anak murid cikgu yang pernah pergi Jakarta, Indonesia, yang pernah pergi Bandung? Ada tak awak merasai pengalaman yang sama? Tiap kali datang Jakarta mesti nak pergi shopping makanan dekat Indomaret. Tapi kali ni kita nak pergi dekat HQ dia terus nak tengok banyak mana ada dalam ni. Jom. Menara, terus kita masuk ke HQ dia terus, Menara Indomaret. Let's go. Macam biasa ada Indomaret Fresh Point, roti-roti. Kita tengok apa ada. Wah, ini ada apa? Oh, roti-roti lah. Roti-roti kat sini. Mana yang tempat nak beli macam snack-snack tu? Tak jumpa. Oh, situ. Kita nak borong snack-snack yang sedap. Snack dia yang sedap tu singkong. Mana? Ini sedap tau. So, kita ambil. Beli white coffee ni, ada orang kata sedap. Ambil sabun Haris lah sebab dah habis. Lepas tu kita nak ambil coklat ni. Ada orang kata coklat dia sedap, baru nak try. Ni macam tak ada kat Malaysia. Ambil lah satu ni. Macam menarik je. Apa ni, macam ciomai rasa keju pedas. Apa ni, macam menarik je. Ambil je lah. Cuci. Tada! Apa lagi nak beli ya? Ini korang pun tahu kan, yang famous tu kita nak ambil yang keju banyak ni. Lepas tu nak ambil yang cheese bulldog ni. Sebab kita nak berok lagi, kita nak beli yogurt lah. Berok kecil ni. Saya suka. Ini keramik ni wajib. Oh, yang sini. Satu. Lah, ini sajalah dulu korang. Nanti kalau kita tu nak lagi, singgah lagi. Dan total ni RM47. Dalam sen-sen lah. RM47. Okey tak? Kalau korang datang sini wajib tau point coffee dia. Kita beli terus sebab lagi 1 jam nak berbuka.
mungkin nak beli terus sebab lagi 1 jam nak berbuka, takut buka dalam kereta. Tapi kalau korang datang Indokina kan selalu wajib, point coffee ni wajib lah. Teruslah dia punya elemen latte, semua benda sedap, segala latte dia sedap. Sebagai contoh, aku dulu adventure. Aku suka pergi panjat gunung dan sebagainya dan pergi tempat-tempat yang menarik lah. Kebanyakannya tempat-tempat menarik dekat Indonesia ni dibangunkan sendiri oleh orang kampung ataupun komunitas dekat sana. Berbanding dengan kita lah, kita ni agak leceh sikit lah, kena dapat kelulusan apa semua. Diorang pun still buat kelulusan apa semua juga, sama je. Cuma diorang ni bangun without mengharapkan bantuan dulu. So bila dah ni barulah government nampak, kerajaan nampak dan bangunkan bersama lah. Aku suka anak-anak muda diorang. Anak-anak muda diorang sangat-sangat ramah, sangat-sangat intelektual lah, aku boleh cakap. Diorang suka berdiskusi. Aku suka benda tu. Di Indonesia memang wujud budaya-budaya macam tu. Dan kalau kita tengok dari segi ekonomi sekalipun, memang diorang punya support lokal ni lagi gila daripada Malaysia. Mungkin ada orang kata, oh sebab mereka ni lebih ramai berbanding Malaysia kan. Tapi kita problem ni adalah kita nak menyedarkan orang bahawa support lokal ni is very important compare kau beli barang-barang yang sangat-sangat branded dan sangat-sangat mahal sebenarnya kan. Tapi mereka berjaya mewujudkan komunitas, mewujudkan that ekonomi. Dalam pada masa membangunkan ekonomi SME ataupun ekonomi kecil ni, itu is very important sebab yang membangunkan GDP negara ni adalah bukannya yang besar-besar tu kan. Tapi adalah SME ni lah yang mengalirkan aliran duit keluar masuk ni. Itu yang penting kan. Tapi kat Malaysia kita agak kurang benda ni. Bukan aku nak kata orang Malaysia tak bagus ke. Tak, cuma banyak kita boleh belajar daripada Indonesia ni sebenarnya. Sebab tu aku selalu pergi ke Indonesia, sebab aku suka melihat dan belajar. Sebab diorang ni kebanyakan brand diorang ada brand barang outdoor diorang sendiri yang memang lama gila kan. Kita baru nak start, kita Decathlon yang control kan daripada front kan. Tapi diorang ada brand diorang sendiri dan brand diorang sangat-sangat bagus sebenarnya. Aku antara testimoni lah, aku antara yang pakai lama dari 2015-2016 aku dah pakai barang-barang Indonesia outdoor ni, memang sangat-sangat bagus. Dan orang diorang sangat supportive. Pendaki-pendaki diorang, anak muda diorang memang beli barang-barang diorang. Itu yang aku harapkan sebenarnya, yang kita boleh belajar daripada Indonesia. Bukan dari segi barang dan ekonomi, tapi dari segi kesedaran pentingnya untuk support lokal punya produk ni sebenarnya. Banyak lagi kita kena belajar daripada Indonesia ni. Kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih, dan yang bagus tu kita bawa balik kan, dan hidupkan dekat Malaysia kan. Aku harap kita dapat melihat sisi-sisi baik yang kita boleh bawa untuk membangunkan Malaysia dengan lebih baik, especially dari segi ekonomi dan juga komuniti anak muda. My biggest mission datang kali tu memang cikgu nak datang Indonesia tu sebab nak datang ke Alam Moda tu. Kedai tu besar, nang best. Jom kita ngagak orang yang dah dikenal je tu. Ya, Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semua. Saya mau lihat kali ini mau lihat baju Melayu. Boleh, kalau untuk baju Melayu nanti di atas. Jom. Oh ya. Guna lift ya bang? Ya. Silah. Ada liftnya 3 tingkat bang. 3 lantai. Ya, 3 tingkat. Last tingkat 3 itu kain lift semua untuk perempuan. Ini best. Ini Ash Blue. Ini Ice Blue. Saya sudah jumpa Ash Sudah Blue jumpa? di sana. Oh, nyaman kayaknya. Apa kali kaca? Yang ini harga berapa? Kalau ini siap dalam tuh size abang dalam 1.3. 1.3 juta. Ya. 1.3 juta. Mau duit kita tuh sih. Iya, berjuta-juta uang abang sudah kaya nih. Betul. Betul. Oke, kita nanggak kain batiknya. Ini nanti katanya macam ini. Nggak demo. Oh. Ini berapa ini? Ini siap 2.7 bang. 2.7. Ya. 2.7. 2.7 curuti. Yang ini berapa? Yang 23 juta. 23 juta. Ya. 23 juta. Kalau ini lebih, ini dalam di 20 juta kalau untuk yang Ini 20. Ya, Ini ini 23. Untuk sedang menyukat-nyukat sukatan cikgu tahun lepas sih sama dah dengan tahun tu. Lewat itu. Ya. Jadi sukat bagus lah tahun tu kurus lagi ya. Untuk abang kemeja 1, seluar 2, baju Melayu 2 ya. Dengan Iya. 1 ini ya. Iya. 2 ini. Ya ini 2. Ah. Ini yang abang kemeja 1 sama baju Melayu 1 ya. Ya. Yang abang kot 1, baju Melayu 1 ya. Iya. Berapa harga tadi? 15.700.000. Begitulah realitanya. Kemajuan teknologi mungkin bisa dikejar, namun keluhuran adab adalah warisan abadi yang menjadikan Indonesia tetap istimewa dan tak tertandingi di panggung dunia.